Bismillahirrahmanirrahim. Sekian besar kan? Mesti dalam yang besar. Sama je. Ya. Ya. Hati-hati di jalan raya. Minta sebenarnya sampai tempat kerja. Hujan ni sambung balik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Puan Rara. Hari ni atas kereta dia tak ada sampah. Kereta kita sama je. Bunyi mangga. Malam tadi tak ada api sekejap. Daripada pukul 10 lebih, alhamdulillah sampai pukul 12 macam tu. Katanya kat sini pukul 10 sampai pukul 2 pagi. Sebab under maintenance katanya. Tapi alhamdulillah lah, apa ni, elektrik cepat ada sebelum pukul 12 kot. Itulah. Justirizer bertukar. Happy dah dia dapat dia punya baju hujan. Senang je hujan, sarungkan. Sebab baju hujan yang Rara dapat masa beli motor ni, baju tu panjang, dia bukan berseluar tau. Jenis jubah. Yang ni sarung belakang, sarung seluar. Jadi kaki tak basah. Nanti kita beli glove yang apa? Tutup kasut tu yang sekali yang siap ada tabik yang bergaya. Ingat apa tinggi aku tadi? Siapa? Macam tak apa. Bag yang hujan, tak payah siram pokok. Sekarang kalau macam panas sikit pun dah rasa. Ayah. Hati-hati ya. Jangan licin, jangan laju-laju. Lagi laju. Untuk pakai gas. Kasut tu pakai yang ni. Stokin nak? Pakai gas tipis. Okey. Angin. Imam yang ni kalau kita tu. Hati-hati sayang, keluar semaknya. Lagi hujan dia. Semalam dia tunggu-tunggu parcel dah sampai dulu. Malam sikit barulah parcel dia sampai. Okey. Kata nak pakai kasut tipis. Sayang, hati-hati di jalan raya. Senyum sikit. Hati-hati di jalan raya. Hati-hati di jalan raya. Cepat. Tak pada dah lambat. Yang lain-lain laju tayang. Oh ya. Bye. Bye. Hati-hati yang. Husband Rara pun dah pergi kerja. Jom kita lipat baju. Lepas tu edit video ke. Ya, buat apa? Ya. Kenapa Zuki Zuak? Daddy bear mak. Oh, kesian macam kasih kawannya. Daddy bear mak. Oh, nangenung tang nangenung. Tak rasa? Good boy.
Assalamualaikum. Selamat petang. Dan sekarang dah petang, dah jam 5 lebih. Husband Lala pun dah balik kerja. Jadi untuk petang ni Lala nak masak bihun goreng udang untuk husband Lala dan makan malam. Terus menonton tanpa skip iklan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, monyet. Dah sedap pakai dapur elektrik. Tak boleh beli gas lagi. Alah punya bawang putih dah tinggal sikit. Tak kupas-kupas. Dan cili kisah. Kalau tak nak buat pedas-pedas sangat, just light. Masukkan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mangkuk udang tu memang sengaja dah letakkan air sikit. Sebab nak bagi udang ni masak dengan betul dalam sambal. Sambal tu dengan dah garing. Lepas tu masukkan air sikit untuk pastikan udang tu masak dengan sekata. Lepas tu masaklah udang ni sampai air dia susut. Tapi jangan letak air banyak. Karena letakkan sedikit. Alamak, tak ada buka pula. Ayo. Yeay, dah boleh buka. Kalau masukkan sedikit sos tiram. Rahim. Ciak. Dah minta kena letak air sikit pula ha. Sekejap. Tu banyak. Tutup dia banyak apa gaduh pula. Alright, gaulkan. Dan menyambil-nyambil masak udang ni, bolehlah masak sayur sekali supaya dia betul-betul lumat. Ya, kita sayur banyak. Nampaknya sayur saya lagi banyak daripada bihun ya. Habislah saya, kuali saya kecil. Kalau belum beli lagi kuali untuk induction cooker. Oleh itu, cara guna apa yang ada sahaja. Nah, macam mana cerita ni? Nah. Alhamdulillah, akhirnya lunyai juga Lala punya sayur-sayur ni semua. Dan sekarang Lala dah boleh masukkan Lala punya bihun. Ya. Okay, masuk bihun. Bismillahirrahmanirrahim. Bihun. Ngam ni untuk Lala makan dengan sebenarnya. Jom kita berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. No. Penuh ya. Tak apa. Kita buat dia.
Akhirnya Rara berjaya mengendalikan bihun goreng ni tanpa hancur, tanpa putus-putus. Jangan kau nampak Rara situ je. Yeah. Mantap. Settle dah Rara punya tugasan petang. Selamat makan petang. Selamat makan petang. Selamat makan mam. Cara bihun goreng Rara tak hancur, tak putus-putus. Ini yang Rara suka. Rara tutup api. Selamat menjamu selera. Menggosok. Dah, Rara boleh kasih husband makan. Yeay, durian yang Rara order delivery dah sampai. Ini Rara beli Musang King 1 longgok dengan durian udang merah je. Durian udang merah Rara dapat RM100 satu bungkus ni. Durian udang merah dengan Musang King. Rara nak pergi mandi sekejap. Malam ni panas. Dan sebelum tu, Assalamualaikum. Welcome back to Rara Queen channel. Kejap lagi kita tupat. Kejap lagi kita kupas. Musang King agak. Dah bercampur-campurnya ni kan. Tak tahu yang mana Musang King, yang mana udang merah. Nak membezakan dia rasa. Lantak lah. Dia macam ni je. Dia jual dalam bakul, macam bakul tu sampah tu je. 15 biji 100. 15 biji 100. Syukur Alhamdulillah. Husband Rara tidak kopi-kopi buah rambutan. Buah ni. Yang ni yang Rara tunjukkan ni Musang King. Yang ni durian merah. Udang merah. Durian merah pula. Udang merah. Ini Musang King. Patutlah mahal ya. Walaupun kecil-kecil macam ni, tengok isi dia. Tebal. Biar sama. Rahim. Macam besar kan? Mesti dah ambil besar. Sama je. Apa? Kejut Rara. Dia makan. Untunglah pada korang yang ada kebun durian sendiri tu. 3 kutip makan je. Tapi tak apalah. Rara tak ada pokok. Jadi Rara belilah. Janji. Rajin-rajin. Cari rezeki. Tak apalah beli. Ini udang merah. Yang Rara makan ni Musang King. Rara dah rasa durian Musang King. Tapi Rara cakap dengan husband Rara suka durian yang rasa pahit-pahit tu. Husband Rara kata tu durian kahwin ataupun durian terbaga. Ya. Rara dah makan kat Sabah tempoh hari. Itu rasa pahit-pahit sedap. Dan ni yang Rara makan ni durian udang merah. Durian udang merah ni macam Musang King tadi dia lemak-lemak. Durian udang merah ni manis-manis dan betul-betul dia ada rasa udang. Ya. Ya, mana-mana macam usi udang. Ya, tapi macam Musang King tadi kan dia lemak-lemak. Dia macam kurang manis sikit. Ni manis. Dia rasa manis dia lebih tajam. Yang udang merah ni boleh rasa dia pahit-pahit. Sedap. Dah tak tunjuk muka, dah tak kata hidung. Semua sekali sedisi tu. Comel tapi berisik. Iya. Rumah. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum.
Terima kasih. Bye.